Ujian ekokardiogram sebenarnya hanyalah imbasan ultrasound pada jantung. Semasa kajian ekokardiografi, sebuah pemancar menghantar gelombang ultrasound dan gelombang gamma yang dipantulkan dari jantung akan dibina semula sebagai image dan dipaparkan di skrin sebagai ekokardiogram. Dalam ekokardiogram, kita menganalisis struktur jantung dan dengan menggunakan kaedah lain seperti kajian Doppler dan sebagainya, kita akan menganalisis fungsi jantung. Jadi dalam ekokardiografi, kita ada ekokardiografi transthoracic serta ekokardiografi transesophagus. Ini adalah pelbagai kaedah yang berbeza dan secara asasnya berkenaan dengan ekokardiogram 2D yang kita lakukan secara rutin dalam amalan harian kita. Ia adalah ekokardiogram 2 dimensi dan ia memberikan pemahaman tentang pelbagai ruang jantung, struktur jantung dan pergerakannya. Jadi dalam kajian ekokardiografi, kita ada kaedah lain yang dipanggil ekokardiogram M-mode. Itu adalah ekokardiogram gerakan massa. Ini memberikan satu pancaran tunggal, analisis ultra bunyi. Jadi dengan menggunakan ekokardiografi M-mode ini, kita akan menganalisis pelbagai ukuran seperti berapakah saiz jantung, berapakah lebar struktur tertentu dan juga panjang serta kedalamannya. Seperti itulah kita akan menganalisis. Manakala dalam kajian Doppler, kita akan menganalisis pergerakan sel darah merah. Berdasarkan itu, kita akan menganalisis pelbagai tekanan di dalam jantung dan juga terdapat satu lagi kaedah dalam ekokardiografi 2D yang dipanggil kajian Doppler berwarna. Jadi dengan Doppler berwarna, dengan pengekodan warna pada sel darah, kita akan menganalisis fungsi pelbagai injap, sama ada injap tertentu mengalami sebarang penyempitan atau sama ada injap tersebut bocor. Jadi berdasarkan pengekodan warna, kita akan menganalisis perkara ini dan juga kita boleh menganalisis jika terdapat sebarang sambungan tidak normal di antara ruang-ruang jantung berdasarkan arah aliran dan sebagainya. Jadi dengan melakukan kajian yang menyeluruh ini, dengan melakukan ekokardiografi M-mode dan ekokardiografi 2 dimensi serta kajian Doppler dan juga kajian Doppler berwarna. Jadi kita akan menganalisis struktur jantung serta fungsinya dengan sangat terperinci. Jadi pada masa dahulu kami biasa melakukan kajian kateter, satu teknik yang dipanggil kajian kateter untuk memahami tekanan di dalam jantung dengan memasukkan kateter ke dalam. Itu adalah prosedur invasif. Tetapi secara umumnya sekarang ekokardiografi hampir adalah satu alternatif kepada kajian kateter. Kecuali jika benar-benar perlu, kami tidak lagi melakukan kajian kateter. Ekokardiografi telah hampir sepenuhnya menggantikan semua kajian kateter. Jadi ini adalah satu alat yang sangat baik yang kita ada dan ia hanya mengambil masa 5 hingga 10 minit untuk melakukan kajian ekokardiografi yang komprehensif. Dan itu memberikan maklumat terperinci tentang struktur dan fungsi jantung.